Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita dalam tadabbur ringkas menggunakan teknologi latih tubi, faham dan ingat makna Quran. Hari ni kita nak cerita tentang surah yang sangat best. Hari Jumaat digalakkan kita baca apa? Surah Al-Kahfi. Ni dia. Jom kita nak tengok macam mana kita nak guna dan juga of course nak belajar tadabbur ringkas menggunakan aplikasi ni. So, jom kita nak cerita. Ni dia, surah Al-Kahfi. Yang mana yang biru ni adalah surah quest. Kita nak belajar dulu, tengok satu-satu makna perkataan. Allazi yang... Okay, alhamdu tadi apa, segala puji. Anzala, dia telah menurunkan. Okay, lepas tu kita kena cuba ingat dulu perkataan-perkataan ni. Okay, lepas tu kejap lagi kita nak buat ujian dia. Abdihi, hambanya. Dengar suara dia tu, sebutan, makhraj dia. Sangat tepat, sangat membantu untuk kita belajar sebutan. Sebab tu sangat rugi siapa yang tak dapatkan aplikasi ni untuk terus menguasai makna-makna bahasa Al-Quran. Masya Allah. Ya ja'al. Dia tak pernah tahu maksud sama ni. Dia menjadikan, Allah menjadikan. Lahu, baginya. Ini semua kalimah yang banyak berulang-ulang. Iwaja, menyimpang. So now kita nak belajar makna dalam surah Al-Kahfi ayat pertama ni. So kita nak hayati dulu apa yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita. And kita nak buat dia punya ujian dia. So, inilah dia ayat yang nak menceritakan tentang puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah sangat sukakan puji-pujian pada dirinya. Sebab dia yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW yang membawa hidayah. Hidayah petunjuk yang confirm menyelamatkan hidup umat Islam. Umatnya yang beriman dengannya dunia dan akhirat. Jadi, kita sebagai umat Islam beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah, Rasul dan sebagainya. Kita kena berpegang teguh kepada Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi nur, petunjuk kepada kita untuk memimpin hidup kita, diri kita, keluarga kita kepada kejayaan dunia dan akhirat. Sebab itu, ini adalah dia satu teknologi, satu kaedah yang sepatutnya kalau tanya saya, bagi kita yang tak ada peluang nak menguasai bahasa Al-Quran ni, kena dapatkan, kena kuasai mana-mana. Sampai bila kita tak nak jadi orang yang Allah sebut afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, orang yang tak nak memahami Quran dan na'udzubillah Allah ancam hatinya ada kunci yang menutup. Jadi segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW, hambanya, sebagai petunjuk dan of course yang tidak ada bengkang-bengkok atau tidak ada jalan yang mengelirukan. So inilah Al-Quran yang menjadi pegangan kita dan kita puji Allah sebanyak-banyaknya. Allah sangat-sangat sukakan pujian. Kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Setiap aktiviti kita, apa yang kita buat, selesai kita melakukan aktiviti, kita puji Allah. Dan Allah sebut apa? La in syakartum, jika kamu memuji, berterima kasih kepada aku akan tambahkan nikmat aku kepada kamu. Sebab itu inilah dia aplikasi yang sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat berguna untuk kita jadikan sebagai panduan hidup kita menguasai bahasa Al-Quran. Dapatkan aplikasi ini.